Ekonomi Malaysia 2025 makin kukuh atau makin membimbangkan. Kos sara hidup naik, nilai ringgit lemah, pelaburan asing tak menentu. Apa sebenarnya yang berlaku? Pertama, harga barang makin mahal. Inflasi tetap tinggi dan ramai rakyat rasa pendapatan mereka tak cukup untuk tampung perbelanjaan harian. Kedua, nilai ringgit yang lemah buat harga barang import naik. Ini tambah tekanan kepada rakyat dan perniagaan kecil. Ketiga, pelaburan asing. Ada yang kekal, ada yang tarik diri. Malaysia perlu kekalkan daya saing untuk terus menarik pelaburan luar. Keempat, ketidaktentuan global. Konflik antarabangsa dan krisis ekonomi dunia boleh memberi kesan langsung kepada kita. Jadi, mampukah Malaysia bertahan dalam situasi ini? Komen pendapat anda, tolong like dan subscribe channel Sembang Kaca.